Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, baiklah, saya perkenalkan diri saya lah. Saya Nursaila binti Syamsuddin. Mungkin boleh panggil saya Cik Suha atau mungkin boleh saya sebagai Cik Kaunselor lah, penulis selesa. Dan insyaAllah saya selaku kaunselor berdaftar lah dan yang akan mengendalikan sesi kaunseling anda pada hari ini. Jadi mungkin saya boleh konfirmkan Puan Hafizah, betul, Munawarah dan Siti Hawa. Okay, baiklah. Jadi sebelum itu saya nak tanyalah, semua sihat? Semua berada dalam keadaan selesa? Okay, baiklah. Jadi terima kasih saya ucapkanlah kerana sudi hadir pada sesi kaunseling kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk terangkan kepada kalian lah berkenaan dengan struktur kita punya sesi kaunseling. Mungkin dah maklum berkenaan ni. Itu yang pertama, apa sahaja yang dibincangkan pada hari ini adalah satu kerahsiaan dan tidak akan didapatkan kepada sesiapa pun tanpa keizinan daripada kalian lah, dan kecuali ia yang melibatkan kepada keselamatan mana-mana pihak. Yang kedua, sesi ini membutuhkan kepada kerjasama daripada semua. Saya perlukan suara daripada kalian untuk bantu saya memberikan solusi yang sepatutnya. Dan akhir sekali, yang ketiga, tempoh sesi kita ni adalah selama 1 jam lah. Jadi saya cuba untuk kita padatkan masa 1 jam tu dan memberikan solusi yang sepatutnya. Dan akhir sekali, saya harap sangat segala keputusan kita pada hari ini adalah berada di tangan anda masing-masing. Jadi masing-masing perlu keluarkan yang terbuku di hati dan berikan pendapat masing-masing lah. Jadi saya nak minta dengan itu, saya nak tanyalah, semua dah jelas dengan struktur tadi? Okay, Alhamdulillah. Jadi yang itu saya rasa kita boleh teruskan lah terus kepada sesi kaunseling kita. Jadi yang pertama lah, mungkin saya boleh tanya pada Puan Hafizah sendiri dah. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada saya, apakah sebab utama Puan datang hari ini bersama-sama dengan anak-anak untuk sesi kaunseling? Silakan. Sejujurnya saya dah beruntung. Saya ibu tunggal kepada 2 orang anak, Hawa dengan Muna. Maybe mereka menganggap saya ni menyokong mereka, tapi saya kawal tu sebab saya sayang lah. Saya pantau apa yang mereka buat, dengan siapa yang berkawan. Dan telefon mereka pun kadang-kadang saya pantau lah. Tapi sejak ke belakang ni mereka semakin jauh dengan saya dan semakin memberontak. Saya faham. Jadi jadi Puan bagi tahu Puan adalah seorang ibu tunggal, betul? Dan mana Puan rasa segala tanggungjawab berkenaan dengan anak-anak Puan ni berada di bawah Puan. Ya. Dan sebenarnya Puan sendiri pun merasakan tanggungjawab terlalu kuat sehingga Puan perlu mengawal kedua-dua ni dengan cara yang mungkin bagi Puan dengan satu perkataan iaitu pengompong lah bagi Puan. Puan rasa Puan mengompong kehidupan mereka lah. Betul. Jadi betul lah Puan. Sebenarnya saya tak nak mereka ni terpengaruh dengan benda-benda buruk. Sebab kalau kita tengok dunia sekarang ni banyak berita-berita yang buruk. Jadi saya pun takutlah. Saya faham. Saya tahu dan saya faham perasaan seorang ibu lah yang menyusahkan keadaan anak-anak masing-masing yang mereka melihat anak-anak makin dewasa dan sebagainya lah. Jadi mungkin saya boleh tanya Munawarah sebagai anak sulung, betul? Betul. Munawarah, mungkin Munawarah boleh ceritakan kepada saya bagaimana cara keibubapaan yang telah digunakan oleh mak awak sendiri dalam kehidupan awak sebagai anak sulung. Saya tahu apa yang mak buat dekat saya tu sebenarnya mak sayang dekat saya, tapi bila saya nak keluar tu mak selalu tanya saya macam saya ni buat salah, macam saya bila keluar tu saya nak buat jahat. Saya tak suka lah benda tu. Saya cuma nak mak percaya dekat saya. Saya faham perasaan awak, Muna. Kalau awak pula macam mana? Kalau saya takut untuk bercakap dengan mak. Sebab saya rasa mak tak pernah faham pun apa yang saya rasa. Jadi saya rasa lebih baik saya diam daripada berbicara dengan mak. Tapi sebenarnya saya buat semua tu sebab saya terlalu risau dengan mereka. Saya faham perasaan Puan. Dan saya sangatlah menghormati apa yang Puan buat. Kerana itu adalah perbuatan yang sangat mulia lah sebagai seorang ibu. Puan merisaukan anak-anak Puan sebenarnya. Kerana sebenarnya itu adalah tanda kasih sayang dari seorang ibu. Tapi sebenarnya Puan perlu tahu bahawa dalam kita ada sebuah kekurangan itu, kita perlu wujudkan satu sempadan yang mana peranan masing-masing ahli masing-masing itu, sama ada ibu, ayah ataupun anak, memiliki peranan masing-masing. Yang mana bila peranan itu ataupun sempadan yang kita letakkan itu terlalu kuat, maka anak-anak akan rasa terpompong.
Yang mana akhirnya mereka akan bertindak balas untuk memberontak dan cuba untuk menjauhkan diri mereka. Mungkin puan bersetuju dengan apa yang saya katakan. Jadi selama ni saya rasa dia sebab terlalu mengawal anak-anak saya. Bukan, kita bukan nak mencari mana yang salah maupun mana yang betul. Tapi saya rasa saya bawalah puan bawakan kepada puan melihat kepada kesannya sendirilah. Yang mana bila kita emosi kita terlalu tegang, yang mana kita tahu kita sebagai seorang wanita yang tanggungjawabnya besar sebagai lelaki, sebagai ibu tunggal, yang mana dalam sistem keluarga ini mungkin akan mempengaruhi keseimbangan hubungan keluarga itu sendirilah. Anak-anak akan menciptakan rasa protes kerana apa? Mereka sendiri tak dapat mengekspresikan ataupun menunjukkan diri mereka ni bahawa mereka ni dalam keadaan baik ataupun tidak baik dengan selamat. Jadi mungkin saya boleh tanya Muna lagi sekali lah. Muna rasalah kenapa mak bersifat begitu kepada Muna dan juga adik Muna? Saya tahu apa yang mak buat tu sebenarnya mak nak yang terbaik untuk kami berdua, tapi saya cuma nak mak percaya dia dekat kami. Saya nak mak macam tak kompong sangat kami. Saya faham Muna atas itu. Muna pun sebagai anak sulung, Muna telah nampak pengorbanan seorang ibu, lagi-lagi sebagai ibu tunggal. Betul kan Muna? Betul, saya nampak. Jadi mungkin kita boleh kembali pada Puan Hafizah kembali dah. Saya tahu Puan sebenarnya banyak sangat berkorban kepada dua anak. Memandangkan Puan juga seorang ibu yang ibu tunggal kan. Jadi sebenarnya saya tegaskan juga kita boleh letakkan kepada kepercayaan dan kebergantungan kepada Allah semata-mata. Sebab kita tahu kita ni perempuan, kita sebenarnya tidak sekuat lelaki. Walaupun sekuat mana pun kita memerlukan kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Puan, sebenarnya dalam Islam kita tahu kan, setiap usaha itu mestilah disusuli dengan tawakal. Sehingga kan dikatakan dalam Al-Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang mana kita ni tak mampu. Kita sebagai manusia ni lemah, berada dalam keadaan lemah, kita tak mampu nak kawal segalanya. Jadi usaha kita sebagai manusia kita cuma berserah kepada Allah semata-mata dengan usaha dan juga doa yang seimbang. Jadi saya rasa Puan tahu apa perkara itu kan? Saya tahu. Puan, saya selalu je berdoa, tapi saya rasa takut tu lebih daripada rasa yakin. Betul Puan. Tapi takut tu Puan kena meraihkan perasaan Puan. Kerana apa? Takut itu adalah perasaan yang normal. Itu adalah sesuatu yang normal. Kerana apa? Bila takut itu adalah satu perasaan yang normal. Tapi yang tidak normal adalah bila takut itu berlebihan sehingga kita melupakan ataupun kita melupakan kebergantungan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Itu tidak bolehlah Puan. Jadi sebab itulah saya sarankan kita adakan syura dalam keluarga. Mungkin Puan sendiri ataupun anak-anak sendiri pernah dengar tentang syura. Kalian pernah dengar tentang syura? Pernah dengar. Mungkin saya boleh jelaskan lagi. Syura ni adalah satu perjumpaan yang mana kita menghimpunkan setiap ahli keluarga kita, dan mana dalam satu mesyuarat itu ataupun satu perjumpaan itu kita minta untuk semua ahli bersuara, meluahkan apa yang dirasa dengan jujur dan tanpa apa-apa sahaja rahsia. Jadi saya yakin dengan syura, bila kita adakan syura, anak-anak ni akan lebih bersuara, betul Ibu? Dan Ibu pula akan berkongsi ataupun Ibu akan lebih terbuka untuk mendengar pendapat daripada anak-anak tanpa ada perasaan marah, prasangka ataupun mungkin hubungan keluarga itu akan jadi lebih tenang, betul tak? Setuju dengan saya? Jadi sebab itulah saya kata sebenarnya ini bukan cadangan semata-mata. Syura ni adalah suatu keturunan dalam Islam juga. Jadi saya nak tanya Hawa lah pula. Saya kembali pada anak yang kedua lah. Mungkin Hawa saya boleh tanya, Hawa, pernah tak dekat rumah ni adakan satu perjumpaan ataupun adakan satu macam sesi kalian duduk sekali, saling-saling untuk meluahkan, mungkin pernah ada di rumah? Saya rasa tak ada, sebab kadang-kadang waktu makan pun kita orang makan sendiri-sendiri. Jadi saya fikir kalau ada waktu seperti syura dalam keluarga, mungkin saya berani untuk bersuara dan bercerita dekat mak. Faham Hawa. Mungkin yalah awak selaku anak kedua, anak bungsu juga, awak perlukan masa ataupun awak perlukan ruang untuk awak meluahkan kan. Kalau bukan kepada ahli keluarga, siapa lagi kan, betul? Jadi baiklah sekarang, saya rasa kita perlu bincangkan perkara ini dan kita perlu bincangkan kepada beberapa langkah ataupun solusi yang membawa kepada masalah yang dihadapi oleh kalian. Ini bukan satu masalah yang besar, dan kita tahu bahawa mungkin keluarga lain masih lagi ada masalah yang besar. Walau bagaimanapun, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi, baiklah, yang pertama saya cadangkan bahawa yang pertama saya nak minta lah, semua saya cadangkan solusi, saya nak minta pendapat masing-masing. Boleh tak setiap daripada kalian ni kongsikan kepada saya apakah harapan ataupun sebenarnya apakah impian kalian
dalam satu hubungan kekeluargaan itu sendiri. Mungkin boleh kongsikan apa boleh Boleh buat. Kalau daripada saya sebagai ibu, sebagai mak, saya nak kami semua anak beranak semakin rapat dan anak-anak lebih selesa dengan saya dan anak-anak rasa selamat bila bersama dengan saya dan boleh kongsikan apa sahaja apa yang dirasa kepada saya. Kalau saya pula, saya nak mak jadi kawan untuk saya yang pendengar semua luahan saya, yang percaya dengan apa yang saya buat. Bagaimana pula dengan Hawa? Kalau saya nak masa bersama, macam kita makan sama-sama, ketawa sama-sama dalam keluarga. Faham? Baik, saya rasa itu memang satu yang diimpikan oleh semua orang, betul? Dan matlamat itu kita tahu, itu adalah satu yang sangat jelas. Masing-masing memerlukan masa bersama, masing memerlukan telinga untuk saling mendengar dan bahu untuk saling menyambung satu sama lain. Jadi saya rasa solusi untuk kita mendapatkan balik ataupun merapatkan kembali hubungan yang korang impikan itu adalah saya sadarkanlah agar mungkin keluarga kalian ni boleh lakukan ataupun adakan satu aktiviti bersama setiap minggu. Mungkin boleh piknik ataupun beriadah lah, berbasikal di taman dan sebagainya, ataupun mungkin boleh salat berjemaah dan sebagainya. Jadi boleh? Boleh cuba usahakan. Okey, baiklah. Saya nak tanya Muna sekali lagi. Mungkin Muna boleh bagi tahu saya lah. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, baiklah. Tadi Muna ada bagi tahu bahawa dia sebenarnya bukanlah, dia tak pernah menginginkan pun seorang ibu yang terlalu mengongkon hidupnya. Yang mana mungkin mengongkon dari segi nak luangkan masa bersama kawan pun tak boleh, nak keluar sekejap pun tak boleh dan sebagainya lah. Betul ke Muna yang Muna bagi tahu tadi tu? Mak selalu buat macam tu dekat saya bila saya nak keluar. Saya macam masa terkongkong sikit sebab saya faham. Kadang tu saya pun nak ada masa dengan kawan-kawan juga. Faham? Jadi saya rasa untuk solusi perkara ni Puan, saya rasa Puan perlu tetapkan satu sempadan ataupun satu peraturan lah. Mungkin ya contohnya kita tetapkan satu waktu sama ada waktu pulang dan juga waktu belajar bagi anak-anak Puan. Macam saya tahu waktu gadget pun Puan perlu ditetapkan juga. Macam tadi Puan pantau tentang penggunaan telefon bimbit mereka. Betul Puan? Jadi saya rasa Puan perlu tetapkan satu masa, iaitu sekiranya contohnya kalau keluar 8 pagi, paling kurang pun 5 petang perlu berada di rumah. Sebab kita tahu masing-masing anak dara kan, dan masih lagi ada ibu yang di rumah. Jadi saya rasa perlu tetapkan satu masa lah. Begitu juga dengan waktu belajar. Mungkin ada masa kita perlu bermain, ada masa kita perlu bergurau dan sebagainya, dan ada masa kita perlu belajar dan fokuskan kepada akademik. Betul kan Puan? Saya rasa Puan pun mungkin bersetuju dengan sodaran saya ni. Setuju Puan. InsyaAllah lepas saya dengar daripada apa yang Puan explain tu, maybe saya akan berubah lah daripada segi tu. Nanti saya akan macam taklah terlalu mengongkong. Ada masa-masa yang saya benarkan mereka untuk pergi ke sana sini, dan ada masa saya still care lah tentang telefon atau sebagainya. Tapi ada had. Saya setuju dengan Puan. Maksudnya Puan ada usaha dan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan untuk menjaga perasaan anak-anak Puan, betul? Dan yang kedua mungkin saya boleh tegaskan jugalah, iaitu Puan mungkin boleh menetapkan ataupun meletakkan satu keputusan dalam hidup anak-anak, iaitu yang mana sebenarnya kita tahu anak-anak Puan ni sudah dewasa dan mereka berhak untuk menentukan hala tuju hidup masing-masing. Dan mungkinlah Puan perlulah membuka ruang lah, perlu bersikap terbuka untuk menerima apa sahaja keputusan yang dilakukan oleh mereka. Mungkin keputusan berkenaan dengan jodoh mereka dan sebagainya, itu adalah peluang mereka. Tapi dalam masa yang sama, perlukan panduan dan juga nasihat daripada Puan sebagai ibu mereka. Okey, baiklah. Jelas kan? Jelas. Jadi mungkin saya boleh tanya Muna, apa pendapat Muna lah sebagai anak sulung terhadap kedua-dua cadangan saya tadi? Saya suka kalau mak buat keputusan macam ni sebab saya rasa macam saya lebih bertanggungjawab pada diri saya sendiri. Faham. Betul, Muna lagi seorang yang dewasa dan Muna mungkin dah boleh menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mungkin Puan sendirilah boleh bersikap terbuka untuk melepaskan anak-anak dalam menentukan hala tuju mereka. Dalam masa yang sama, tidak perlulah berlandaskan kepada syariat dan ajaran Islam. Selagi mana tidak terbatas ataupun tidak terganggu, maka ia dibenarkan. Okay, baiklah. Tepat sekali Muna. Saya stop conversation tadi. Mungkin apa pula pendapat Puan? Mungkin Puan telah melakukan satu inisiatif lah untuk menangani masalah yang dihadapi oleh keluarga Puan sebelum ni.
saya setuju dengan apa yang Puan Konselor Dawiah tadi. Maybe saya akan guna apa yang Puan Konselor beritahu supaya saya boleh ubah diri saya dan mengubah juga anak-anak saya. Faham Puan. Tak Puan, mungkin Puan masih ada masa untuk ubah keluarga Puan. Orang kata selagi nasib tidak menjadi bubur, masih ada jalan keluarnya Puan. Okey, jadi saya tahu setiap dari kalian ni sebenarnya saling menyayangi, betul? Hawa sayang pada Muna, begitu juga Hawa sayang pada Puan Hafizah, Hawa sayang pada Muna dan sebagainya, dan Muna begitu juga sayang pada Puan Hafizah sebagai mak kan. Jadi cumanya mungkin daripada kalian ni sebenarnya masing-masing segan untuk meluahkan rasa sayang, benar? Mungkin daripada Puan Hafizah pun menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan cara mengawal. Dia menunjukkan tindakan dengan cara mengawal. Mungkin dengan cara itulah dia menunjukkan rasa sayang. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka menunjukkan rasa kasih sayang pada ibu mereka dengan cara mereka tidak melawan. Dan mereka cuba untuk patuh meskipun mungkin apa yang dilakukan oleh ibu mereka itu mengganggu hidup mereka ataupun membebankan diri mereka kan. Jadi mungkin saya boleh minta lah, ini adalah satu tugasan lah pada kalian, yang mana mungkin selepas pada sesi ni saya nak minta setiap ahli tulis 10 surat penghargaan kepada satu sama lain lah. Mungkin Hawa boleh tulis untuk Muna pun juga boleh tulis untuk ibu, begitu juga Hawa boleh tulis untuk ibu dan sebagainya. Tuliskan pada 10 surat itu, yang pertama apa yang kamu hargai, apa yang kamu puji, mungkin apa yang kamu hargai daripada diri dia. Yang kedua, apa yang kamu rindu untuk lakukan bersama dengan dia. Mungkin spend time bersama kan, piknik, meluangkan masa bersama dan sebagainya. Dan yang ketiga, apa yang sebenarnya yang korang harapkan dalam satu hubungan keluarga itu. Jadi jelas ke tugasan yang saya berikan itu? Jelas. Jadi dengan surat itu saya minta semua dapat tulis, boleh berikan, kemudian masing-masing simpan dan baca apabila masing-masing merasa marah ataupun kecewa dengan hubungan kalian. Boleh? Selesai. Okey. Jadi saya suka adik. Saya suka dengan idea tu sebab sebenarnya saya dah lama menunggu masa ni untuk meluahkan rasa sayang saya dekat mak. Tetapi sebenarnya saya malu dan segan. Jadi saya sokong idea tu. Saya faham. So, mungkin Hawa sebagai anak bongsu dia memerlukan telinga untuk mendengar dan bahu untuk menyokong dia. Alhamdulillah, saya gembira dan saya boleh tengoklah senyuman masing-masing daripada awal tadi sesi sehingga sekarang telah bersinar di muka masing-masing. Satu pancaran menunjukkan bahawa telah menjumpai satu solusi bagi masalah yang korang hadapi. Itulah. Jadi sebelum saya tamatkan sesi, izinkan saya untuk kita ringkaskan hasil perbincangan kita pada hari ini. Okay, baiklah, yang pertama, kita sudah kena pasti bahawa sebenarnya kawalan yang terlalu ketat ni dia boleh menimbulkan reaksi emosi anak-anak. Kita fahamlah bahawa pentingnya sempadan yang sihat dan juga kaedah komunikasi yang terbuka antara satu sama lain. Okey. Selesai yang pertama. Dan yang kedua, alhamdulillah kita telah bincangkan tadi yang mana konsep tawakal dan juga saya telah sadarkan berkenaan dengan syura yang mana sebagai satu jalan penyelesaian. Dan kita telah sama-sama tetapkan berkenaan dengan langkah praktikal untuk kita sama-sama perbaiki hubungan kekeluargaan kalian. Okay, jadi saya harap semua jelas perkara ini. Jadi sebelum saya akhiri dah, mungkin ada apa-apa persoalan ataupun kata-kata terakhir yang mungkin kalian nak kongsikan kepada saya. Silakan. Mungkin boleh mulakan daripada anak sebelum. Saya daripada mula kita mula sesi sampai sekarang saya dah rasa lega sikit. Saya rasa suara kami berdua didengari oleh mak lah, apa yang kami suka, apa yang kami tak suka. Saya rasa macam lega lah sikit dapat meluang. Saya pun rasa macam tu. Terima kasih Puan Kaunselor sebab saya rasa lebih gembira mendengar setiap solusi yang diberikan oleh kaunselor. Alhamdulillah. Daripada saya pun saya belajar banyak perkara daripada Puan dan setelah membuat sesi ni saya tahu ada salah saya sendiri dan saya akan cubalah untuk memperbaiki diri saya dan saya akan berubah hari demi hari. Faham? Ingat tau, kita bukan ingin mencari salah siapa, tapi kita ingin mencari satu kesepakatan dan mencari solusi kepada satu masalah. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya kalian perlu tahu ini adalah satu permulaan. Kerana saya harapkan semoga untuk seterusnya kita boleh teruskan kepada sesi susulan lah pada 2 minggu akan datang mungkin. Jadi insya-Allah dengan usaha dan doa keluarga ini akan kembali tenang dan mungkin korang akan wujud ataupun korang akan lahirkan satu kebahagiaan dan juga keharmonian. Jadi semoga dengan sarangan yang setiap saya berikan tadi dapat menembusilah ataupun membuka ruang
dan memberikan solusi kepada masalah kalian. Jadi dengan itu saya tangguh dululah sesi kaunseling kita pada hari ini dan insya-Allah kita bertemu kembali pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye.